Jadi bila anda ada RM1,000 dan anda nak beli smartphone, pastikan smartphone anda ada antara 4 benda ni. First kali, ada 5G. Second, ada skrin jenis AMOLED. Third, ada bateri yang besar ataupun fast charging yang laju. Dan terakhir, ada tak rasa premium dekat smartphone tu. Sebab untuk range harga sekitar 1000 ke 800 ni, anda patut dapat 4 tu ataupun salah 2. Mungkin anda akan dapat bateri yang besar dengan skrin AMOLED ataupun rasa premium dengan skrin AMOLED. Antara benda tu lah. Jadi dalam video ni saya nak senaraikan dekat anda antara smartphone terbaik raya bawah RM1,000 untuk tahun 2026. Jom. Jadi first kali antara smartphone yang ditunggu ramai dan ramai yang suka iaitu Redmi Note 15 5G. Smartphone ni yang best dia lah, dia pakai first kali 6.67 inci jenis AMOLED tau. Skrin dia memang nice 1.5K. Dia ada 120Hz refresh rate juga dekat sini dengan MediaTek Dimensity 7300 Ultra sebagai prosesor. Storan dia jenis UFS 2.2, cumanya bateri dia tak adalah besar sangat, just 5110 mAh. Tapi okey lah untuk harga ni. Cumanya dia punya prosesor tu 4 nanometer. Dia kira just macam ngam-ngam lah. Kalau nak beli prosesor yang 6 nanometer dengan bateri 5000 mAh, yang ini memang saya rasa agak rugi dah kan. Tapi dia tutup juga benda ni dengan fast charging 67W. Jadi win-win situation lah. Dapat bateri yang tak terlalu besar sangat tapi fast charging dia laju. Dan yang menarik, skrin dia tu kecerahan dia sehingga 3200 nits. Jadi kalau anda tak suka skrin anda tu tak berapa cerah, smartphone ni memang untuk anda. Seterusnya, sebuah smartphone yang memang nampak gaming dan memang saya suka listkan dalam video-video saya, cuma saya tak pastilah dia tak ada yang latest ke, iaitu Nubia Neo 3 5G. Okey, smartphone ni memang tentu dah ada 5G, nama dia pun dah ada 5G. Dia gunakan 6.72 inci Full HD Plus jenis AMOLED dengan 120Hz. Dia punya chipset yang lama sikit lah, iaitu Unisoc T8306 nanometer. Cuma yang best dekat sini, dia muatkan storan dia tu jenis yang orang kata boleh tahan lama, iaitu UFS 3.1. UFS 3.1 ni untuk data transfer, untuk anda buka file ke, load game ke kat sini memang pantas. Ditambah dengan dia punya bateri dia 6000 mAh dan juga fast charging yang berikan iaitu 45W. Bagi saya lah smartphone ni, walaupun anda tengok macam ya prosesor yang lama kan, cumanya benda-benda yang dimuatkan kat sini tu boleh relevan dalam masa 2-3 tahun di hadapan. Itu yang saya suka tentang smartphone ni. Dan dia punya design ni macam gaming sikit lah. Kalau anda tak suka tentang design gaming, anda boleh pilih yang lain. Antaranya ialah Poco M7 Pro 5G. Sebuah smartphone yang memang memfokuskan gaming tapi tak ada rupa gaming sangat. Apa yang best? Dia ada skrin 6.67 inci jenis AMOLED kat sini. Gunakan chipset pada MediaTek Dimensity. Cumanya storan dia guna UFS 2.2. Kecewa sikit, bateri dia 5000 mAh saja tapi fast charging dia 67W. Cuma apa yang special tentang smartphone ni ialah walaupun dia memfokuskan kepada gaming, tapi dia fokuskan juga tentang kamera dia, yang mana kamera jenis 64MP dengan OIS. Penstabilan bila anda record ataupun tangkap gambar. Jadi dia ada kemenangan kat sini lah. Sebab kebanyakan smartphone kalau dia nak fokuskan kepada game ataupun Poco sebelum-sebelum ni pun dia dah cuba untuk fokus kepada kamera juga untuk jadikan dia sebuah smartphone yang lebih stabil. Saya sebenarnya tak berapa minat dengan phone Samsung ni sebab kalau tengok spek dia nampak biasa-biasa. Tapi kalau anda pernah guna phone Samsung, anda sendiri akan tahulah phone Samsung ni anda nak puas dia macam mana. Cumanya tahun sebelum ni, tahun lepas, kita ada Samsung Galaxy A26 yang mana saya boleh katakan dia punya spek ni memang boleh kata relevan je. Dia ada 5G tau, cumanya kalau anda tengok dari segi atas ke atas, anda rasa macam tak berminat dengan smartphone ni. Tapi kenapa? Okey, anda bayangkan anda dapat sebuah smartphone dengan 6.6 inci skrin jenis AMOLED. Dia tak terlalu besar, selalu 6.67 lah, apalah, dia biasa je. Prosesor dia pula Exynos 1380 5 nanometer. Orang tak apa kenal sangat kan. Storan dia UFS 2.2 kat sini. Cuma bateri dia diberikan 5000 mAh dengan 25W fast charging. Bagi saya, kalau anda yang sudah tengok, kebanyakan smartphone China dah guna dengan fast charging 67 lah kan. Untuk range harga macam ni pun anda dapat fast charging yang laju-laju.
25 watt lah pula kan. Bateri pula 5000 mAh. Cumanya jangan risau. Sebab kalau Samsung ni, dia dah optimize dalaman dia dengan baik tau. Dari segi software dia, walaupun nampak macam 5000 mAh ni tak cukup untuk tahan sehari, tapi kepada yang dah biasa guna Samsung ni, dia tahu 5000 mAh ni sebenarnya lebih daripada cukup untuk Samsung. Dia tambah pula dengan kemas kini OS dia kan, yang ada sampai 6 tahun tu, yang mana bagi saya memang atas kertas dia kalah. Tapi kalau anda yang pernah guna Samsung, apa kata anda komen sikit, rasa best ke tidak. Seterusnya, saya boleh katakan phone ni saya sebenarnya tak nak letak dalam list. Cumanya saya tengok website dia dah turun harga RM999. Smartphone ni ialah CMF Phone 2 Pro 5G. Dia ialah satu smartphone yang estetik dan nampak modular. Dia ada skrin yang standard macam smartphone lain, 6.67 inci jenis AMOLED dekat sini kan. Pakai MediaTek Dimensity 7300 Pro 4 nanometer dengan storan UFS 2.2. Dan bateri dia macam upgrade sikit je pada Samsung tadi, iaitu 5000 mAh, tapi fast charging laju sikit 33 watt. Cuma apa yang menjadikan saya nak masukkan di dalam list ialah sebab ada certain orang dia suka smartphone yang lain pada yang lain. Dia tak suka smartphone yang nampak sangat simple sekarang kan. Dia nak satu yang lain. So CMS Phone 2 ni antara smartphone untuk anda yang nak rasa sesuatu yang baru. Bila anda pasang kat aksesori dia kan, bila anda unboxing dia, anda rasa puas bila anda beli tu. Jadi kepada anda yang minat benda-benda macam ni, bukan nak fokus tentang bateri lebih besar ke apa kan, saya rasa memang berbaloi untuk anda lah. Tapi kalau nak all round kan semua ni, nak bagi kesimpulan, saya ada satu smartphone lagi lah. Smartphone tersebut ialah iQOO Z9 5G. Harga dia tak silap saya dah turun, ada promo bawah 1000 pun boleh dapat. Menarik dia hadir dengan skrin 6.78 inci AMOLED, tapi dia ada 144Hz untuk refresh rate. Dia menggunakan MediaTek Dimensity 7200 dengan 4 nanometer UFS 2.2 dan bateri dia besar, 6000 mAh dengan 80 watt flash charge. Dengan 4 nanometer yang boleh katakan dia dah power efficient kat sini, dengan 6000 mAh dengan fast charging lagi, bila digabungkan memang phone ni memang tahan lama lah untuk nak pakai. Jadi antara smartphone yang saya dah ceritakan tadi ni, ada tak smartphone anda dalam listing kali ni? Cumanya saya rasa phone yang anda guna ni tak ada dalam list ni kan. Kalau bawah RM1000 mungkin anda kena cari bawah 600 ke bawah 400 yang saya dah sediakan sebelum ni. Tapi kalau memang tak pernah ada dalam listing ni, apa kata anda komen kat bahagian bawah dan anda nyatakan sebab kenapa dia perlu ada dalam listing. Jadi macam-macamnya, like, subscribe, share. Terima kasih. Jumpa lagi.